Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni saya nak kongsi satu benda yang hampir semua orang gunalah. Tapi bila dia guna, dia tak tahu yang dia masih boleh lagi berjimat untuk kos bulanan, benda yang saya nak terangkan hari ni. So apa yang saya nak share hari ni adalah macam mana kita nak jimat menggunakan line ataupun data 4G 5G. Sebab setiap orang ada handphone kan. So dia akan langgan plan daripada telco untuk nak dapatkan internet, dapatkan call. Tetapi masalah dia apa? Masalah dia ada yang menggunakan plan yang melebihi bajet yang dia mampu untuk bayar, ataupun dia membazir dengan membayar satu nilai bulanan, nilai kos bulanan yang lebih tinggi daripada apa yang digunakan. Jadi hari saya nak share satu plan telco internet yang bagi 50GB data sebulan 4G dan 5G, unlimited speed dia tak ada limited, 50GB, dan dia bagi unlimited call ke semua nombor biasalah. Kalau nombor 1300 tu mungkin dia ada charge lain lah, itu semua telco pun sama. Tapi takat nak call nombor Celcom ke Digi, Maxis dan sebagainya, yang tu dia punya call tu adalah unlimited mobile call orang panggil. So plan yang saya nak share hari ni adalah plan Yes 5G. Yes 5G ni yang saya langgan ni adalah plan prepaid. Dia bukan postpaid, dia prepaid saja. Tapi sekarang ni plan prepaid zaman sekarang ni dia bukan macam plan prepaid yang zaman dulu-dulu. Kalau zaman dulu plan prepaid memang susah. Sebab apa? Sebab kita nak kena pergi kedai telco, nak reload, orang kata apa, nak kena gores dapatkan nombor reload tu kan. Satu kerja. Maksud dia mungkin kalau kita guna plan yang macam tu, plan prepaid yang lama tu, dia ada expiry date lah, kita terlajak tak top up, tak boleh guna internet dan sebagainya. Tapi sekarang ni plan internet prepaid dia semua dah link dengan application dalam handphone. Dia boleh download application, dan daripada situ kita boleh dah set sama kita nak direct potong daripada debit card kita ke credit card ke. So setiap bulan dia terus boleh potong. So kita takkan hadapi masalah untuk orang kata apa, untuk tak boleh guna internet ke, expiry dan sebagainya lah, nak kena pergi kedai nak reload ke, tak perlu. Sebab dia dah boleh set menggunakan application saja. So plan yang saya cakap ni, Yes 5G ni, plan prepaid dia, kalau nak tengok kan sekejap, saya tunjuk sikit. Saya bukakan Yes 5G. Okey, dia kita boleh pilih beberapa plan yang menarik lah. Tapi plan yang paling menarik sekarang ni adalah, kalau tengok dekat dia punya apps ni, tengok dia ada banyak plan. Saya tengok sikit. Okey, plan dia ni, dia ada plan. Kalau apps ni kita boleh tengok plan apa yang kita pilih setiap bulan kita nak lah. Tapi plan paling baloi sekarang ni adalah plan 50GB data ni. Plan 50GB data, dia 5G dan 4G data, dia tak ada speed limit lah. So kalau laju betul-betul. So 50GB ni dia dapat data 50GB dan juga unlimited call macam saya kata tadi. Bayar RM15 saja sebulan. Tak perlu bayar banyak, bayar RM15 sebulan. Yang ni memanglah waktu promo dia tulis RM15 sebulan. Tapi kalau luar promo pun maksimum adalah RM20 sebulan. RM20 sebulan kita dapat 50GB dan 50GB data 5G dan 4G, dan juga kita dapat unlimited call. Satu pembelian yang sangat berbaloi. Tapi yang RM15 ni pun dah lama dah saya pakai. Dia masih lagi promo. Sampai bila saya pun tak tahu, tapi setakat ni masih RM15. Kalau dia tak ada promo pun, dia still berbaloi sebab dia RM20. So bayangkan kita guna internet unlimited ni, speed dia unlimited, plan dia ada data cap, ada data orang kata apa, kuota dia 50 saja GB. Tetapi dia unlimited speed tu, so laju lah. So siapa yang sesuai untuk plan ni adalah orang yang
dekat rumah dia dah ada wifi kan, dia dah ada wifi kat rumah. So balik rumah dia akan onkan wifi, tapi dia hanya perlukan internet untuk bila dia keluar daripada rumah. Keluar dari rumah dia nak tengok YouTube dan sebagainya, nak search, nak tengok apa mungkin tu internet dan sebagainya kan, ataupun nak berwhatsapp dekat luar tu, yang tu saja dia nak gunakan internet. Tapi bila dia dah balik rumah, dia akan pakai balik wifi dekat rumah. So buat apa dia nak ada satu plan yang sampai 100-200 GB? Sebab biasanya kalau orang yang macam ni balik rumah dia dah start gunain wifi, dia dah tak guna data dah. Waktu dia keluar dia guna data kan. So 50 GB ni sehari lebih kurang hampir 2 GB dah, sebenarnya dah lebih cukup dah untuk dia guna internet sebulan untuk takat nak tengok YouTube dan WhatsApp dan sebagainya lah. So daripada dia bayar mahal-mahal, pakai je plan ni. Plan ni saya akan letakkan link untuk download untuk order SIM card semua tu melalui app saja. Boleh klik link yang saya akan letakkan di description dan juga komen. Dan ada freebies juga saya rasa kalau anda download. Tak silap saya dapat RM5 kot kredit. So anda boleh start berjimat dengan plan ni. So lepas ni dah tak payah bayar dah satu bulan sampai RM40, RM50, RM100 bil. Bayar RM15, dapat dah 50 GB dan unlimited call ke semua nombor. Tapi katakanlah tengok-tengok tak cukup juga 50 GB tu, dia ada plan lain. Dia ada plan macam plan yang RM30. Ni yang RM30 ni kita boleh tukar-tukar plan setiap bulan tau. Tak semestinya kita kena stay dengan plan yang 50 GB RM15 ni. Kalau kita tak cukup, kita boleh tukar ke plan lain pada bulan berikutnya. So kalau kita ambil yang 30 GB ni, bukan 30 ni, dia unlimited punya data, tapi dia ada speed tu dia cap dekat 7 Mbps. 7 Mbps saja. Lepas tu dia ada 12 GB hotspot. Hotspot tu 12 GB je lah boleh share. So yang ni untuk siapa yang dia rasa 50 GB tak cukup, tapi speed tu lah tak maksimum. So silap. Kalau dia guna 5G, saya rasa speed tu memang dia tak ada apa sebarang speed limit lah. Tapi kalau dia 4G yang ada 7 Mbps tu, kalau 5G unlimited speed. Yang ni pun berbaloi juga. So yang ni RM30 unlimited, dia bukan 50 GB. Tapi yang ni kalau kita gunakan auto pay, kita setkan credit card atau debit card, potong setiap bulan kan, dia ada diskaun RM5 lagi. Jadi bayar RM25 saja untuk unlimited internet. Ni untuk siapa yang mungkin dia tak ada wifi dekat rumah, dia memang sepanjang masa guna internet dekat rumah dan juga dekat luar rumah. Mungkin plan ni lebih sesuai dengan dia. Plan yang unlimited gigabyte RM30 ni. Tapi kalau siapa yang ada wifi dekat rumah, mungkin plan yang RM15 ni dah lebih cukup lah. Lebih daripada cukup dah. Anda boleh try. Nombor boleh kekalkan nombor sekarang ni. Nombor lama anda boleh kekalkan. Anda just MNP, Mobile Number Portability. Orang kata bertukar nombor, kekalkan nombor lama. Boleh buat tu, ataupun nak request nombor baru pun boleh juga, sebagai nombor kedua kan, untuk nak guna data dan call. So RM50, 50 GB RM15 unlimited call. So siapa yang nak bagi dengan harga macam ni, cuba komen kalau ada plan lain yang lebih murah daripada ni. So siapa yang nak berminat dengan plan Yes 5G ni, saya letakkan link, boleh tekan link dan try guna. Kalau siapa yang dah guna, mungkin boleh share sikit di ruangan komen apa yang best, apa yang tak best line ni. So itu saja saya nak kongsi hari ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.